Sebab kan spotlight ni ada dua tingkat, jadi satu atas putih, bawah kuning. Okey. Daripada depan saya akan tunjuk. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Dekat depan saya ni ada Wisdom, Suzuki Wisdom 250. Okey. Customer ni datang ke tempat saya, Kampung Melayu Subang, untuk buat pemasangan ni dia, spotlight feature eye. Okey, ini piau Cina punya. Ni customer ni beli dekat Tabau. Okey, X80. Okey. So dia tak ada beza pun. Beza dia harga lah. Harga kat sana lagi murah lah. Okey. Tapi kalau ada problem kena claim kat sana lah. Okey, tak boleh masuk ke feature eye Malaysia. Tu saya beritahu awal. Nanti jangan cakap brand sama boleh claim sama. Dia lain Okey. So macam biasa X80 bentuk dia macam ni, gerabak dia. Okey. So yang customer ni pilih adalah putih dan kuning. Okey. So nanti kita tengok. Okey. So motor ni tak ada crash bar tau. Okey, tak ada bar, tak ada crash bar. Jadi saya dah pening lah tadi customer ni datang, macam mana aku nak pasang ni. Asyik baik dia tunjuk ni, dia ada bar ni. Okey. So bar ni tak perlu lah pasang crash bar besar-besar. Okey, nanti kita tengok bar ni dipasang dekat Wisdom dan X80 ni, macam mana bentuk dia. Garang tak garang. Okey. Okey, jom. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight feature eye X80 dekat Suzuki Wisdom 250 ni. Okey, so bracket yang customer ni bawa pun ngam-ngam. Okey, so tak ada masalah. Lepas tu bracket tak ada masalah. And then spotlight ni pun ngam-ngam. Okey, dia tak ganggu okey. So kalau kita tak nak pasang crash bar, tak nak pasang bar banyak sangat, yang ini paling sesuai bar ni. Okey, dia pun tebal. Kalau tengok dekat sini, okey, tebal ni. Besi dia boleh katakan keras juga. Okey, so macam ni lah kedudukan X80 dekat Suzuki Wisdom 250 dengan bracket macam ni. Okey, so kita tengok. Okey, so kita dah on kan. Okey, so bila saja on saja untuk X80 ni, dia akan menyalakan daylight dia yang ni. Okey, so ini daylight dia. Okey, dekat sini ada tulis feature eye. Okey, so kita akan on macam okey, saya tak tunjuk lagi. Untuk switch kita akan letakkan dekat sini, sebab cun-cun kat sini je. Okey, so kita akan on lampu kuning yang pertama adalah macam ni lah keadaan dia daripada depan. Okey, so kalau untuk spotlight yang mahal ni, okey, tak kisahlah. Yang branded lah, bukan yang mahal. Yang branded ni dia tak sakitkan mata orang. Jangan risau, dia tak akan sakitkan mata orang. Kecuali kita adjust leveling tu terlalu tinggi, dia memang terlalu sakit. Okey, macam contohnya kita adjust apa orang kata, ikut mata kita, terlalu ikut sangat mata yang kita adjust ikut terlalu tinggi sampai nak nampak semua jalan kan. Tak boleh hanya tu. So kita adjust yang mana patut je lah. Okey, so inilah warna kuning dia. Dan bila dia on warna putih, okey, so macam ni. Okey. Okey, sebab kan spotlight ni ada dua tingkat, jadi satu atas putih, bawah kuning. Okey, daripada depan saya akan tunjuk. Okey, so ini daripada depan. Okey, ini warna kuning. Okey, nampak so leveling tu paling penting kalau nak pasang spotlight ni. Tak kisahlah murah ke mahal. Tapi kalau untuk yang mahal, yang branded ni, dia takkan sakitkan mata orang. Itu yang paling pertama sekali yang saya nak beritahu. Okey, kedua warna putih. Nampak tapi untuk spotlight X80 ni, dia boleh buat pemilihan putih kuning, kuning putih, kuning kuning, putih putih. So maksudnya putih kuning, kuning atas putih bawah pun boleh. Putih dua pun ada. Kalau saya ada pasang kat Wisdom 700 ke berapa tah, dia semua warna putih lampu dia. Okey, so video tu tak keluar lagi. Okey, so yang ini adalah model putih dan kuning. Jadi boleh nampak dia punya ni. Dan ini sebabkan siang tau, saya dah kata kat customer dia kena adjust sikit. Nanti waktu malam dia akan nampak rata jalan ni. So siang ni memang tak nampak. Siang ni nampak sikit depan tu nampak banyak kan. Tapi kalau malam nanti dia akan nampak yang bawah ni. Okey, so itu sahaja untuk Suzuki Wisdom ni, yang pasang spotlight feature X80 ni. Okey, so kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus kontak saya dekat nombor itu tera ni. Okey, ciao.